Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh sidang hadirin hadirat yang saya muliakan. Saya perkenalkan diri saya, Dr. Zamil Najwa bin Arba'in, calon DUN N43 Kempas pula, N43 Permas. Okay, alright. Sebab dah lama tak berucap dalam pentas politik. Okay, kalau Afifi tadi nervous, saya pun lebih kurang aja. Alright. Jadi ini merupakan kali ketiga saya bertanding sebenarnya. Kali ketiga dan tak pernah menang. Sedih dengar. Alright. Okay. Ini kalilah. Alright. Jadi bila bila bertanding kali ni kan, dan sebelum-sebelum ni anak-anak saya ni, saya bapa kepada 6 orang anak. 6 orang, 6 okey. 6 orang anak, isi 1, fine. Okey. Jadi anak-anak ni tanya, abah nak apa lagi dalam politik ni? Bila masuk politik ni saya tak ada kat rumah. You know? Tinggalkan anak, balik lambat macam ni. Yang ini memang anak saya tanya, besok nak pergi sekolah dengan siapa ni? Okey. Abah nak apa lagi dia katakan dekat dalam nak masuk ni bersama pula kali ni. Alright. Jadi satu yang jawapan saya daripada dulu dan sampai sekarang lah cakap, betul. Saya dah ada semua dah. Saya ada kerjaya yang bagus. Saya ada anak-anak yang pandai macam awak ni. Banyak tanya. Okay. Jawapan saya pada dia orang cakap, no, saya buat ni bukan untuk saya. Ni untuk korang ni, yang 6 orang ni. Okay. Yang saya nampak kat depan ni sangat mencabar. Kalau katakan kita tak ubah sistem yang ada sekarang. Kalau kita kata yang mungkin kita dah business as usual, saya rasa orang anak-anak muda ni kan, saya tak tahu macam mana lepas ni. Anak-anak saya sebenarnya, termasuklah yang muda-muda kat depan ni. Satulah yang saya nak sentuh. Yang saya rasa saya memang fikirkan daripada dulu, bukan sekarang ni je. Daripada 2018 dan sebelumnya. Masalah rumah yang mampu dimiliki oleh kebanyakan kita. Okey? Cuba tuan-tuan tanya. Berapa seriusnya kerajaan kita nak menyelesaikan masalah perumahan ni? Yang ada dekat depan mata kita ni lah. Cuba jalan daripada Taman Pelangi turun ke Permas, Pasir Gudang dan seterusnya. Cuba tanya, mampu tak anak-anak saya nanti nak beli rumah yang ada jual kat sekarang ni? Kalau kita tanyakan dekat mana rumah mampu milik yang ada, kan? Kalau di sekitar Permas tu, yang nampaknya bukan rumah mampu milik, rumah mampu tengok je yang banyaknya. Maknanya kalau katakan tak ada satu penyelesaian yang betul-betul serius, saya menjangkakan, saya tak tahulah anak-anak saya nanti mampu tak nak beli rumah sebiji. Tak kira lah. Kalau kita sekarang ni tak ada cerita lah rumah atas tanah. Semua rumah atas lah, orang cakap rumah burung. Bapak cakap rumah burung, kalau apartment tu rumah burung. Tapi saya tak kira lah. Janji ada rumah. Soalnya sekarang, cuba tanya diri kita. Rumah yang paling murah lah dekat kawasan JB Pasir Gudang ni. Ada tak rumah yang ada 200,000? Ada tak? Tak ada. Kita letaklah rumah yang paling murah 300,000. Kalau 300,000 rumah, berapa bayaran bulanan? Lebih kurang 1/3 gaji, betul? Dalam 2,000, betul? Lebih kurang 1,800 ke 2,000. Jadi 1,800 ke 2,000, berapa pula gaji yang you perlu ada sebelum you boleh beli rumah macam tu?
6,000 tuan-tuan. Betul tak? 6,000. Tak angkat tangan lah. Berapa ramai yang kat sini gaji 6,000 kat atas ni? Jadi, itulah benda-benda yang saya nak cakap yang, ya saya ada anak dan saya bukan ada, walaupun saya doktor, saya bukan ada, kalau nanti tengoklah saya punya record apa tu, pengisian harta kan. Saya rumah sebiji je. Jadi, untuk anak-anak saya, dan generasi-generasi yang akan datang ni macam mana? Jadi sebab itulah salah satu agenda yang parti bersama nak tekankan adalah isu rumah ni. Ada dalam satu agenda tu. Okey, ini isu rumah. Dan satu lagi agenda yang agenda kesihatan yang parti bersama highlightkan adalah nisbah doktor. Okey. Sebagai seorang doktor, saya dah lihat daripada saya kerja tahun 99 sampai sekarang. Macam mana saya pernah bila duduk di klinik kesihatan, tengok pesakit satu hari 50, 60, 100 pun ada. Cuba anda bayangkan, bayangkan satu hari kerja 7 jam. Katalah we put it 7 jam, 7 jam, okey. Satu hari kerja 7 jam. 1 jam 60 minit tu, you jumpa 10 orang. Kalau jumpa 1 jam 10 orang, 7 jam 70 orang, betul? Okey. Kalau 10 orang 1 jam, maksudnya satu pesakit you jumpa berapa minit? 6 minit. 6 minit you tulis ubat habis dah. Tulis sign MC, that's it. Kalau you setakat sakit batuk sesama, fine. Tapi yang sebenarnya banyak orang yang nak jumpa doktor ni nak mencarikan pengurusan kesihatan dia. Dan inilah yang berlaku pada pesakit-pesakit saya. Saya memang sampai ke tahap, saya memang cakap, pakcik pergi je lah ambil ubat dekat KK tu. Tak apa. Nanti apa-apa masalah, kalau ada isu, tak faham ubat apa, datang jumpa saya explain satu-satu. Jadi, apa yang berlaku, banyak pesakit saya yang dapat ubat dekat sana, dia tak makan. Tahu tak sebab apa? Sebab dia kata makan ubat banyak-banyak nanti buah pinggang rosak. Betul tak? Semua orang dengar benda ni kan? You makan ubat banyak-banyak, buah pinggang rosak. Okey. Jadi kalau saya, benda-benda yang pertama saya cakap, makcik, kalau katakan makcik buah pinggang rosak, klinik tu bagi ubat, makcik satu plastik besar, makan ubat, lepas tu makcik punya buah pinggang cepat rosak. So lepas tu bila rosak, jumpa dia, minta selesaikan ni, tak ada dialisis macam mana pula? Faham tak? Kenapa benda tu timbul? Sebab apa? Sebab you jumpa patient 6 minit, itulah jadinya. Kenapa jadi macam tu? Sebab dia bukan hanya kurang doktor. Untuk saya lah. Dia sebenarnya sistem tu dah, dia sebenarnya doktor jumpa pesakit di klinik kesihatan ni daripada zaman saya kerja dulu. Satu hari jumpa 50-60. Jadi saya tak pasti kualiti tu jadi macam mana. Jadi sebab untuk saya, kalau katakan saya jumpa patient, memang pesakit saya selalu komplain. Sebab apa? Saya jumpa patient lama. Sebab apa? I really need to explain satu-satu. Dan barulah pesakit saya tu nak makan ubat. Jadi sistem kesihatan kita ni, terus terang saya cakap, kita perlu tak tahulah nak cakap apa, perlu reformasi tu. Saudara Fizi dia allergic sikit dengan perkataan tu. Okey, perlu dilakukan sesuatu lah. Kalau tidak, saya rasa keadaannya akan bertambah lebih teruk lagi daripada yang apa, dia bukan teruk apa tau. Kesiannya adalah kepada orang yang kat depan saya ni. Terus terang saya cakap, bila kita tua, kita kena terima yang kita ni akan ada kolesterol tinggi lah, darah tinggi lah. You kena terima lah.
Dan kena faham yang kolesterol tinggi, darah tinggi, kencing manis semua ni, ini kebanyakan kita akan kena. Kenapa saya cakap kebanyakan you all akan kena? Selagi semua ni ketagih Zeus Coffee, okey, nanti Zeus marah pula kan ni, ketagih teh tarik, okey, tak boleh ni pukul 12 malam lapar pergi kedai mamak minum teh tarik dengan teh tarik dengan roti canai. Sorry lah saya nak cakap. You bila dah umur 50, 60 nanti kan, insya-Allah kena benda-benda tu. Okey. Dan sebagai doktor saya nak pesan, okey. Alright. Kencing manis, darah tinggi ni penyebab yang paling teruk adalah stroke. Stroke tu isunya adalah bila you stroke, you tak independent tau. Dia terpaksa bergantung dengan orang lain, you know. Bila saya selalu cakap, kalau saya cakap ke pesakit saya, okey, kalau katakan pakcik kencing manis tak jaga, abang kencing manis tak jaga sekarang, okey, you tak jaga umur sekarang you 50, you tak jaga you punya kencing manis, okey. Salah satu komplikasi kencing manis you hilang kaki, alright. Saya nak cerita, ini bukan cerita sekarang you tak kencing manis hari ini, minggu depan potong kaki. Tidak, bukan macam tu. Saya nak pastikan, kenapa saya suruh makan ubat, sebab saya nak pastikan bila umur 65, kaki you masih ada. Faham tak? Orang tua umur 65 pun kaki ada dua, kan pun dia susah nak jalan. You bayangkan you umur 65, you satu kaki sudah tak ada. Jadi nak faham, itulah isunya. Tapi kalau katakan kita tidak menukar cara pengurusan dekat klinik-klinik kesihatan dan hospital, saya rasa pesakit tak akan pernah faham yang kenapa dia perlu makan ubat. Kalau saya memang pesakit tak makan ubat, lepas tu saya bukan nak bagi lecture sangat. Saya akan cakap, yang nak makan ubat tu you. Yang nak jadi complication tu awak. Jadi sebab itu, tapi saya memerlukan masa. Saya taklah cakap macam ni kat depan patient, saya boleh cakap lebih lembut kat depan patient saya senyum. Okay? Alright. Jadi saya perlukan masa yang lebih panjang untuk memahamkan pesakit saya supaya ambil ubat-ubat yang dia bagi tu macam tu. Dan pengaruh media sosial pada sebab kebanyakan kita percaya sangat dekat TikTok ni. Tengok TikTok, makanlah ubat ni segala penyakit baik. Kebanyakan kita nak settle macam tu lah. Makan ubat hari ni, besok terus baik. Dan saya rasa itu, saya haraplah yang ada kat depan ni, tolong jangan buat macam tu. Alright. Jadi saya rasa saya nak cerita dekat situ je. Dan kenapa bersama ni, nanti baca balik agenda-agenda. Tak ada orang yang cerita pasal negara menua sekarang. Benda-benda tu sangat penting. Negara menua ni bukan saya jadi tua. Itu satulah, kita akan jadi tua. Tapi problem sekarang ni adalah bila mana generasi yang baru ni tak nak kahwin, dan kalau kahwin pun tak nak ada anak. Berbanding dengan saya ni yang sangat produktif, okey, yang ada sampai 6 orang anak, generasi sekarang ni berapa purata anak generasi sekarang yang ada? 1.7. Mana dia kahwin, yang baru-baru ni anak dia 1 ataupun 2 lah. Macam tu. Negara menua kita tak maulah nanti kan ada macam Jepun baru kita sibuk nak fikirkan masa tu. Sebab itulah saya join bersama ni, sebab idea-idea baru yang bersama naikkan. Jadi itulah yang saya rasakan, dan macam saya cakap, bila saya dekat sini bukan untuk kepentingan individu, batang tubuh saya. Saya duduk kat sini, saya berdiri kat sini sebab untuk, kalau naik anak-anak tu masuk apa? Generasi yang muda-muda lah. Anak saya paling tua umur 23. Dan untuk orang macam tu. Jadi saya harap perkongsian saya yang sedikit ini dapat membuka sedikit lah. Memberikan, tak tahu, mungkin harapannya supaya lagi ramai lah jam sama. Itulah cerita dia. Alright. Jadi saya tak nak bercerita lagi panjang. Saya berhenti kat sini dulu. Jadi sekali lagi kepada siapa-siapa pengundi di luar sana, terutama pengundi DUN N43 Permas, saya Dr. Zamil Najwa bin Armain, calon nombor 3, menawarkan diri
untuk berkhidmat kepada anda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.